You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? Assalamualaikum my guys. Alright. Hari ni aku je nak share pada korang. Lately ni aku banyak sangat dapat pertanyaan, persoalan daripada netizen daripada kawan-kawan kita yang mana kita jumpa. Diorang tanya, "Bang, dekat Johor mana nak main motocross bang Bang, abang main motocross best tak bang? Bang, mana tempat yang kita boleh sewa motocross?" Macam-macam persoalan berkaitan motocross. Okey. Sebelum tu aku nak tanya dulu, korang tahu tak motocross ni terbahagi kepada beberapa cabang. Okey. Kita ada beberapa cabang lah. Memang kau nampak motor tu semua sama. Tapi sebenarnya motocross tu adalah belum tentu motocross. Okey. Sebab apa aku cakap macam tu? Nanti aku akan share, kongsikan video lain lah berkaitan apa itu motocross, apa itu cabang-cabang dia, pecahan-pecahan dia. Tapi hari ni aku nak minta pendapat korang, okey? Sebab terlalu banyak orang bertanya, mungkin orang minat, tetapi orang tak tahu channel macam mana kita orang nak cuba nak menceburkan diri dalam bidang motocross ni. Okey. So, bila aku dapat banyak pertanyaan, jadi aku nampak exposure tentang motocross ataupun pendedahan tentang sukan motocross ni agak kurang meluas di kalangan anak-anak muda. Okey. So, aku sebagai orang yang berada dalam industri sukan motosikal lasak di Johor ni, aku bercadang, okey, just cadangan untuk aku adakan satu program dengan kawan-kawan lah, of course. Dengan kawan-kawan kita, untuk kita adakan satu program pada bulan Julai di Sirih Park untuk kita perkenalkan kepada anda apa itu motocross. Sambil tu korang boleh datang, korang boleh tengok, okey, ini motocross, ini motor enduro, ini motor MX, ini motor supermoto. Ada sebenarnya banyak cabang dalam motocross ni dan disiplin setiap cabang tu lain-lain. Okey, cara bermain dia lain-lain. Okey. Dia macam-macam. That's why aku nak adakan satu program supaya korang boleh faham, korang tahu. Okey, aku nak main motocross tapi aku nak main yang dekat litar. Aku nak main motocross tapi aku nak main yang dekat track, main lompat-lompat tinggi-tinggi. Kan? Aku nak main motocross tapi aku nak main yang panjat-panjat bukit. Tu dia semua lain-lain. Memang kau nampak motor tu profil dia sama, tapi kegunaan dia lain-lain. Alright? Jadi itu dia. Aku bercadang, kalau korang setuju lah, kalau kata banyak permintaan, kita akan adakan satu program bersama rakan-rakan kita. Kita ada WeRiders, kita ada YOLO Bike Rental, kita ada PGM, macam-macam. Kita ada Tusuk Syndicate itself, kita orang punya club. Kita boleh adakan satu program untuk mengenalkan sukan motocross kepada anak-anak muda kita, mak-mak, bapak-bapak, makcik-makcik, pun semua boleh datang. Kita akan sediakan segmen dari budak kecil seumur 4 tahun sehingga orang tua. Selagi kau larat kau nak main motocross, kau datang nanti bulan Julai. Kita akan fikirkan satu tarikh. Tapi itu pun tengoklah kalau dapat sambutan. Kalau tak dapat sambutan, malah aku nak buat penat ni, buat apa. Okey. Cadangan lokasi dia kita akan buat dekat Sirih Park. Berapa bulan nanti kita akan bincang lah, tengok pada sambutan, tengok pada komen. Kalau korang setuju, korang komen lah. Korang komen. Kan? Bang, boleh on, cargas. Tahulah kita ni semangat sikit nak setting. Tak adalah kita setting orang tak datang. Malas lah. Kan? So, give us your thoughts, your opinion, apa yang korang nak tanya tentang motocross, bagi tahu. Tulis dekat komen bawah. Aku cuba reply one by one. Okay? Kau jangan tengok gemuk-gemuk tak boleh main motocross. Alright. So, I think that's all for now. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Cargas. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it.